Masitah Muhammad Afandi, 32 tahun yang dahulunya normal, kini buta kedua belah matanya selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya pada 21 Mac lalu. Nama produk kami ialah Access. Produk ini direka untuk membantu golongan orang buta belajar dan mengenal produk brand dengan cara yang lebih mudah dan interaktif. Kami menggunakan bahan terpakai seperti kotak telur dan bola pingpong bagi mengkurangkan kos serta menyokong kelestarian alam sekitar. Keistimewaan Access ialah penggunaan teknologi augmented reality AR yang menghasilkan over sebutan huruf dari A hingga Z bagi memudahkan proses pembelajaran. Secara ringkasnya, Access ialah inovasi pendidikan yang membantu komuniti orang buta belajar dengan lebih berkesan. Dalam dunia moden hari ini, teknologi semakin maju dan canggih. Namun, golongan cacat penglihatan masih menghadapi kesukaran membaca, belajar dan mengakses maklumat dengan berkesan. Kebanyakan produk braille yang ada di pasaran masih mahal, berat dan tidak mesra pengguna. Kekurangan produk inovatif menyebabkan mereka ketinggalan dalam pendidikan dan dunia digital. Teknologi seperti augmented reality AR belum digunakan sepenuhnya untuk membantu golongan ini. Untuk mengatasi masalah ini, kami memperkenalkan Access. Access ialah produk braille pintar yang menggabungkan teknologi AR dan panduan audio interaktif. Produk ini membantu pengguna memahami maklumat dengan lebih cepat dan jelas. Pengguna hanya perlu mengimbas objek menggunakan aplikasi mudah alih. Sistem akan menukarkan maklumat tersebut kepada bunyi braille automatik. Mereka bentuknya ringan, moden dan mudah dibawa ke mana-mana. Harga yang mampu milik menjadikan sesuai untuk semua golongan termasuk pelajar. Access membantu meningkatkan pembelajaran, komunikasi dan keyakinan diri pengguna cacat penglihatan. Inovasi ini menyokong usaha ke arah masyarakat inklusif dan berteknologi tinggi. Objektif perniagaan bagi produk kami yang pertama ialah membangunkan bahan bantu mengajar braille inovatif menggunakan barang terpakai seperti medium sentuhan untuk komuniti OKU penglihatan. Yang kedua, menggalakkan inovasi hijau melalui penggunaan bahan kita semula sebagai usaha menyokong kelestarian alam sekitar. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan teknologi augmented reality AR untuk menambah elemen audiovisual interaktif dalam pembelajaran braille supaya lebih mudah difahami dan menyeronokkan. Seterusnya, saya akan terangkan tentang infografik pelaksanaan projek. Bahagian ini menunjukkan langkah-langkah yang kami jalankan sepanjang proses menyiapkan produk inovasi kami iaitu Access. Langkah pertama, kami mencari dan mengumpul papan telur terpakai sebagai bahan asas utama bagi menghasilkan produk. Kemudian, kami mengumpulkan semua bahan tambah lain yang diperlukan untuk pelaksanaan projek termasuk bola pingpong dan spray hitam. Seterusnya, kami memotong papan telur mengikut ukuran yang sesuai dan mewarnakan dengan warna hitam untuk memberikan produk yang lebih kemas dan menarik. Selepas itu, kami meletakkan bola pingpong ke dalam lubang papan telur bagi membentuk titik braille. Apabila struktur braille siap, kami menyediakan kotak pembungkusan bagi memastikan produk dapat disimpan dengan lebih kemas. Seterusnya, papan telur braille yang siap dipotong masukkan ke dalam kotak untuk tujuan pembungkusan akhir. Kami juga menyediakan fungsi augmented reality bagi digunakan semasa sesi pembelajaran. Ini membantu pengguna memahami huruf braille secara interaktif. Akhir sekali, projek ini disiapkan sepenuhnya dan siap untuk digunakan oleh pengguna sasaran. Seterusnya, saya akan bentangkan senarai kos dan harga jualan bagi setiap satu unit produk Access. Berikut ialah senarai bahan yang digunakan berserta harga setiap satu. Yang pertama adalah pembungkusan RM3.90, yang kedua adalah bola pingpong RM3, spray hitam RM5.90, mounting board RM1 dan akhir sekali adalah
Component augmented reality iaitu RM30. Jumlah keseluruhan kos bagi satu unit ialah RM43.80. Kami menetapkan margin keuntungan sebanyak 35% dan jadi harga jualan dicadangkan ialah RM59 bagi setiap satu unit produk. Harga ini dianggap berpatutan dan sesuai dengan nilai inovasi serta teknologi AR yang ditetapkan dalam produk 8sense. Baiklah, produk inovasi kami ialah 8sense yang dibuat daripada kabarkan bentuk pakai dan guna pipa untuk membentuk titik brand timbul. Tujuan utama produk ini adalah untuk membantu golongan bertubuh penglihatan, belajar membaca dan menulis brand menggunakan bahan yang murah dan mesra alam. Melalui produk ini, kami dapat mengurangkan sisa buangan, meningkatkan tekstur kehidupan, inklusif dan menggalakkan kesedaran terhadap pelestarian alam hitam. Inovasi kami juga menyokong SDG, iaitu yang utama SDG 4, iaitu kualiti pendidikan dengan memberi peluang pembelajaran kepada semua. Seterusnya, SDG 13 iaitu tindakan terhadap perubahan iklim melalui penggunaan bahan kita semula. Dan akhir sekali, SDG 17 perkongsian untuk matlamat dengan menggalakkan kerjasama antara komuniti dan institusi pendidikan. Jadi, dan akses kami iaitu inovasi kecil, impak besar untuk masa depan yang lebih inklusif dan lestari. Rumusannya, projek 8sense berjaya menghasilkan bahan bantu belajar braille yang inovatif, interaktif dan bersyahadah melalui gabungan bahan kita semula serta teknologi AR. Projek ini wajar teruskan dan diperluaskan penggunaannya bagi meningkatkan pendidikan inklusif untuk golongan OKU penglihatan.